Maka alhamdulillah kita takut pada Allah belaka dah, sebab tu kita dah harap atas kita akan dipimpin oleh malaikat masuk syurga tu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di syurga tak ada lagi seorang lagi ramai-ramai. Buat itu ramai-ramai ni syurga. Ya goleknya sekali dengan orang duduk dalam dunia. Baru yang serenak Yusuf, Ibrahim duduk sayang dalam dunia, pergi sekali esok. Kalau gitu sayang orang tak kenal, ya tak serenak juga. Tengok kenal, mu tak kenal. Ni kena duduk hari-hari ni. Ada semaya Jumaat. InsyaAllah Zumara berpuak-puak lagi. Buat Nabi, jangan dia kita pun kalau terhawi rezeki boleh duduk kali Nabi. Nabi tak apa, orang kenal berlaku akhirat esok. Sallallahu alaihi wasallam. Futihat abwabuha. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Masya Allah. Serentak mula-mulanya kita dibuka ke pintu syurga tu. Hatu tu dapat kita sungguh rasa jamuh boleh. Adapun pintu syurga buka bulan Ramadan ni jamuh tak boleh tengok, tak nampak dengan mata hati, dengan mata zahir, tengok mata hati. Tak itu iza jaa Ramadan, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Bukan main-main dak lah. Futihat abwabul jannah. Dibuka semua pintu syurga. Tadi sute pintu syurga kita nak pergi tu ya. Ni semua pintu syurga buka belakang. Masya Allah, saya tengok sekali lagi, ya Allah besar pada ayat tu lagi. Ramadan ni. Pintu syurga ni bukan seperti pintu rumah kita atau seperti pintu dunia. Syurga halus sekali 10 kali ganda besar dengan dunia ni. Syurga halus sekali, orang yang masuk syurga busuk sekali. Lepas dia duduk dalam neraka lama mana dah, waktu baik mandi molek daripada hari jadi manusia molek masuk syurga, dia kata 10 kali 10 adhaf daripada dunia ni. Akhirnya tengok pintu bersama no. Allah tak ada otak nak pergi khayal ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu syurga. Syurga tu mata tak biasa tengok, telinga tak biasa dengar kata balah tu. Kelitah tak biasa dalam hati katanya rupa balah tu. Tanda kata hati kita ni kecil, tak padan nak pergi khayal bagi hak tercedar pada kita besar. Cuba kita pakat fikir halu-halu, kita ni mesapirah gitu, tak boleh nak fikir bagi-bagi hak Tuhan nak kita tak boleh nak fikir. Syurga apabila ditanya Nabi ayat iaitu ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga tu lah terbuka semua pintu dia. Allah sedapnya. Malaikat hari dah ni bukan lama. Kalau tengok hari ni dia Saudi nampak pakai jala malaikat hari. Di negeri lain belakang kata nampak, tengok anak bulan hari ni belakang dari kita ya nanti nak bulan besar dulu buat kita. Negeri kita dia pakai tengok belakang tu negeri. 1 bulan dia negeri kita. Ya pasal tu. Dia tak serupa negeri lain mana. Belakang dia lah apa. Nah, negeri lain semua tengok nak bulan hari ni belakang. Oleh itu maka Ibn Syifni kata apabila kita tahu kata siapa dia nampak nak bulan dalam dunia ni, wajib atas kita hak tahu puasa. Hak tak tahu apa, hak tahu wajib puasa. Kalau tak puasa hari tu tak cukup, misal sampai apa ya 28 nak qada sehari, nak qada sehari.
Itulah Imam Syafi'i ijtihadi. Tapi buat Syafi'iyah belakang-belakangnya pakai duk kira bangun ni ya. Dia kira banyak, padahalnya hadis Nabi tak nak kira banyak. Sumu li ru'yatihi, ambil cing tak nak kira dah. Osok lemu kerana nampak nak mulai. Nampak anda tak ada ayat kerana nampak negeri itu, kerana nampak negeri ini, kerana semua nampak tak. Asal nampak kepada yang menyaksi, orang semua pakat terima, kita pakat tahu, jelah. InsyaAllah dah. Tapi mazhab mudah. Mazhab Syafi'i kita mudah, mazhab Syafi'i mudah. Mudah, tapi ada bawah-bawah dah lalu tu ya gilah. Orang lain lah tu, bukan kita apa kita dak lah tu. Orang lain benar ya, ya ikut lukut lah. Lalu lah dia, kita ambil orang tamada-tamada. Imam Syafi'i kata nampak dah wajib dah kita kosong. Ya. Kemudian saya ada ayat kata dan suruh kita pakai khayalah mana tu ayat Nabi atau futihat lahu abwabu al-jannah. Pak kita dalam dunia ni sepodok dah halu nak tengok besar gitu. Alah. Cuba khayal tengok. Sutai syurga besar pada ya Allah. Masya-Allah sungguh. Saya nak kita pakat nampak ni, nampak dengan hati. Barulah kita berasa sakar kita duduk bulan Ramadan. Barulah berasa kita nak sungguh. Puasa sungguh, semaya pun sungguh, baca Quran pun sungguh. Tiga hotel tu jadilah. Puasa sungguh, semaya sungguh, baca Quran sungguh. Lepas tu doa tu, tak apa dah tu dah. Doa pakai doa, jangan tak doa. Abad hadis tu ayat Quran yang mari celah ayat bulan puasa sebagai satu nayat, satu isyarat katanya puasa, doa bulan puasa ni sangat-sangat dituntut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ayat ni lepas pada syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Padahalnya doa tiap-tiap masa lah ni belaka. Tapi ya hari ayat ada selik celah ayat puasa ni sebagai satu isyarat katanya bulan puasa disunatkan banyak doa. Doa terutama pia suhur tu doa. Doa. Niat-niat bulan doa bulan misalnya kita niat katakan doa dari niat Allahumma inni ala siyamil ghadi imanan wa ihtisaban. Dia lah belakang. Doa sambil dalam tu mengandungi niat hati. Doa dengan hati, niat dengan hati, doa dengan lidah. Ya Allahumma inni ala siyami ghadin imanan wa ihtisaba waj'alni mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah dah itu mereka boleh lah niat kalau takdir esok lusa esok puasa. Tengok keadaan, pakat akak tengok. Kalau takdir pukul 10 tu, ya perakat lebih pukul 10 lebih negeri kita. Kalau Malaysia nampak awal sikit, kita tak tahu dana nak nampak esok. Tak mesti Saudi ikut mana-mana. Siapa nampak boleh dipercayai. Siapa berita benar kepada kita, bukan berita bohong, tawakal Allah. Puasa tak ada pihak murah puasa. Ni kita duk puasa dah ni, lala ni duk puasa dah Syaban ni kan. Ada pihak duk sungguh buku puasa hari raya esok duk puasa kali. Raya esok ya pelai pula, dia puasa pelai. Tu ya pakai fikir buat ya fikir pelai. Apa kelah ni? Tak saya halih jarum dia juga. Dek pak jarum tu, ya di pak orang cula dah. Saya ada kecek masa cula pak sok gitu. Lepas tu cula Sawal, lepas tu cula Aziz, lepas tu cula ni pak orang cula dah. Kita duk sapa ajar Allah mengingat ni. Duk tak ada halih jarum. Suruh sing belaka, molek belaka kita. Tapi bawa kerja sungguh. Orang tu lah duk kerja orang habis sing bisa tak ada halih jarum. Kan buat. Atau tu alhamdulillah ala kulli hal. Insya-Allah dah. Saya ingat saya dah tu jihad ke pergi di Suntlang itu sekali masa Praksut gitu. Praksut Haji Mak dulu.
darah. Pelik masyarakat di negara pula setuju kita raya haji turut Arafah, raya puasa turut ru'yah. Kat tu ya setuju. Boleh dah kalau setara tu, tapi tak dekat dah juga. Jadi kesok habis juga. Subhanallah, na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kemudian maka marilah kita nak merasa katalah mana rupa futihat abwabul jannah. Bukan setiap pintu dak, semua pintu. Ada satu hadis lagi, tidak ada satu pun yang tertutup. Tambah pada tu. Allah. Kita ni tak nak berasa ke belah tu? Tak berasa. Nak berasa lah mana? Cuba terus basuh. Berasa tu. Basah dengan anak, istighfar banyak, taubat banyak. Apa dia tahlil banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ganyih hati. Ucap. Hati selapuk. Kita nak ganyih dengan apa? Istighfar ni lah yang mengganyih. Istighfar 1,000, 2,000, 3,000 sehari, 4,000 sehari, banyak ni. Ganyih. Apa? Kalau dah lak hati selaput pak semua tak ada kaya. Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Orang benda tu. Cuba tengoklah dia. Saya pun supaya dia mau berlaku lah. Kacau habis kacau. Terus kacau lah semayan, khusyuk. Habis usaha. Macam-macam. Dak katanya dak. Ya dia tiba semua atas syaitan ni. Syaitan ni yang main sungguh-sungguh. Kalau saya tu, kalau dia mau main 10%, saya 20% yang main saya. Sebab saya duk bayar hadiah. Waktu baik kita hadiah. Orang lain tak usah tu. Baik kita hadiah zaman ni kurung ni tak ada. Orang negara Arab tak ada. Alhamdulillah. Benar-benarlah tu kita kena jam. Tak bayar, tu saya suruh bayar. Bayar, main dia. Persatuan syaitan mana tahu duk main dengan saya berat-berat. Kah. Berasa bergotong dengan dia, berasa bergotong. Bahawa asa habis lah dia. InsyaAllah kita segar. Allah Ta'ala suffidatis syayatin. Belenggukan syaitan. Kita insyaAllah senang sikit. Ya Allah, lakal hamdu wa syukur. Allah, lakal hamdu. Ulama kata belenggu syaitan hak jahat ya. Ada juga syaitan moyong. Waktu berkali tak apa nak kuat mana belenggu. Dan dia belenggu syaitan bagi orang puasa sahaja. Orang tak puasa tak belenggu. Itu menurut syarah hadis pula. Hadis kepada suffidatis syayatin tu katanya belenggu untuk orang puasa. Dia nak pergi kaca tak boleh sangat. Kalau orang tak puasa so patut. Kalau mai merah hijau ke orang. Patut. A'udzubillah minasyaitan. Itu maka marilah umat Islam kita pakat niat mula hati puasa supaya kita boleh taat pada Tuhan sekalian Allah. Rabbul Alamin tu tak ada ayat dah kita. Tuhan sekalian Allah. Sekalian Allah ni kita ada satu bulan satu sute bintang ya dunia ni. Kalau kita rasa besar dah dapat dunia sute bintang daripada berbelah-belah bintang dah kerak ni, lepas tu juta-juta bintang besar pada bumi ni lagi. Tak tahu nak kaya kita. Sekadar kata alami pun kita tak pakai tak habis dah. Orang ngaji sains tu kau teruk lagi dia nampak. Dia panggil apa dah dia panggil. Cakrawala tu. Kita nampak sutai tari puluh-puluh tai. Bulan puluh-puluh tai dah itu. Bukan sutai bulan. Tapi kita nampak sutai hal lu kita tanya. Pasal kita duk purung dunia. Bulan banyak puluh tai lagi duk keluar pada dunia ni. Kalau kita duk dalam bumi tengok tak nampak. Tak siapa lah. Maka tak habis dah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu maka tak habis dah. Reti tak habis dah. Gapo kata alamin? Tidak. Ulama kata al-alam ma siwallah. Segala perkara lain daripada Allah yang panggil alam belaka.
bawah umur kita tahu tak habis. Jangankan kita nak pergi khayar bagi atas langit. Oleh itu maka berbahasa Allah duk kacau nak ayat tu, nak Allah tu tu berbahasa kata azamatillah tu, kebesaran Allah Ta'ala tu hebat sungguh-sungguh. Kita ni gak halus sungguh, kita ni gak Allah dhaif sungguh. Khuliqal insanu dha'ifa ya yakhah, padahal jadi gak lain pun dhaif belaka. Apa yang ayat dalam Quran kata dijadikan manusia hal kadar dhaif. Tapak ini masuk dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapak apa ya'budun? Tapak nak tupai lah. Kita dhaif kan? Nak tupai yang maha kuat. Tuhan al-Qawiyul Aziz. Tuhan sangat maha gagah perkasa, habis-habis kun fayakun habis licin. Bukit pun yakun, langit pun yakun, daya kunsa tu tak jadi belaka. Ngatu. Kita kaca-kaca duk nak wasa kata kita dijadikan kadar dhaif tu sebab nak wasa tupai. Sebab budak halus nak tupai mak dia. Sebab kawan dhaif. Nak berjalan tak boleh budak. Ha, kita ni teruk pada budak dengan mak lagi. Banding kita dengan Tuhan tu. Kita dengan Allah lebih dhaif daripada budak halus dengan mak lagi. Duk kuat-kuat gitu ya kita ni. InsyaAllah lepas kita wakat sungguh kembali kepada hakikat diri kita sungguh, supaya kita tu bakal rasa sungguh akan hakikatu al-insan wa hakikatu Rabbul Izzati wal Jalal. Gini hakikat tu lah melalui makhluk-makhluk dia. Makhluk semua ni bagi tanda kata Allah tu kuasa segala makhluk. Nah, adalah tanda kata Allah tu kuasa. Itulah lebih kurang, saya tak tahulah masa tu dua lebih dah sikit ni. Nah, untuk bagi saya mari lewat sibuk dah. Ya di lepas subuh tu duduk berihan kerja tak ada betul-betul. Nah, alhamdulillah sampai atas kereta. Sampai atas kereta. Alhamdulillah. Ni kena dah masuk kerja banyak ke sebelah. Ke sebelah lagi bah. Tak ada. Ke sebelah. Alhamdulillah kepada Allah. Marilah kita niati mulai azan nak masuk bulan Ramadan Mubarak, di mana Allah Ta'ala tak biasa sebut bulan lain dalam Quran, dan Nabi tak biasa kerah padah orang dengan sebab kedatangan Ramadan pada bulan Ramadan. Bulan awal tak ada ayat atau bulan yang warna air tak ada. Nah, bulan Ramadan saja Allah Ta'ala dalam Quran dia dan Nabi perakat dalam dunia. Maka kita pun sepatut kalau tak imej kalau ada Ramadan, jadi nampak gaduh sikit lah pada bulan-bulan lain dah. Allah Ta'ala a'lam. Usikum wa iya bitaqwallahi azza wa jalla wa bita'atihi la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.